Cara membuat akaun majikan. Langkah 1. Daftar akaun. Klik Mulakan. Klik Majikan. Masukkan alamat email anda dan klik Lanjut. Masukkan nombor telefon anda. Cipta kata laluan akaun anda. Setuju dengan syarat dan klik Daftar. Sign up. Langkah 2. Masukkan maklumat asas. Anda boleh bertukar kepada bahasa Melayu di sini. Masukkan nama dan jawatan anda. Klik di sini untuk memuat naik foto syarikat anda. Cari foto yang ingin anda muat naik pada komputer anda. Klik Sediakan profil baharu. Masukkan nama sah perniagaan dan nama jenama. Tetapkan alamat perniagaan. Klik Negeri. Anda boleh memilih negeri syarikat anda. Masukkan poskod. Masukkan alamat syarikat anda. Klik Simpan. Klik Seterusnya. Muat naik sijil perniagaan anda. Jika anda belum mempunyai sijil lagi, anda boleh melangkau langkah ini. Langkah 3. Sahkan akaun anda. Anda perlu mengesahkan akaun anda. Klik pada Adata. Klik Tetapkan akaun. Sahkan email. Klik hantar kod pengesahan dan masukkan kod pengesahan. Klik Hantar. Sahkan nombor telefon. Klik hantar kod pengesahan dan masukkan kod pengesahan. Klik Hantar. Syabas, anda kini seorang majikan dan boleh mula menyiarkan pekerjaan. Direct Chat, ASEAN Job.